Sedikit penjelasan tentang kejadian guru dipukul oleh polis di Lenggong, Perak. Dan saya baru saja bercakap dengan guru yang berkenaan sebentar tadi. Dan guru yang berkenaan sekarang ini berada di Kota Baru. Saya sebenarnya hari ini nak melawat beliau sebab saya baru tahu kes ni daripada akhbar pagi ni dan saya dah rancang untuk melawat. Bila saya call, rupanya dia sudah balik ke Kota Baru lah. Kejadian ni berlaku pada 3 hari bulan September, iaitu lebih kurang pukul 6.30 petang lah, iaitu selepas guru ini mengadakan kelas tuition di sekolahnya, menyediakan murid-muridnya untuk menghadapi peperiksaan UPSR pada hari Senin yang lepas tu. Jadi kebetulan pada waktu itu saya diberitahu polis sedang menjalankan satu operasi untuk dadah, narkotik dan juga jenayah yang lain lah. Jadi waktu itu sudah dia keluar daripada sekolah, masuk ke jalan besar, dia dilambai oleh seseorang. Dilambai oleh seseorang, suruh dia berhenti. Jadi waktu yang gelap begitu, katanya dia takut nak berhenti sebab pihak polis itu tidak menggunakan uniform. Dia pakai pakaian biasa. Jadi dia naik motor macam biasa dan tanpa disedari dia diikuti oleh yang berkenaan. Jadi dia dihimpit dan dia terpaksa berhenti di tepi jalan. Jadi dia bertanya kenapa dia ditahan ataupun dia dihimpit. Dia kata kami polis, tapi dia tak tunjuk pula kad dia polis tu. Jadi dia beritahu saya cikgu, saya balik daripada kelas, tapi dia tak percaya. Dan bila dia nak ditahan, dia pun membantahlah bahawa dia tak ada buat apa-apa kesalahan. Tiba-tiba datang lagi 2 orang polis yang membantu polis yang pertama ni tadi. Jadi waktu itu berlaku sikit pergelutan kerana polis dia nak menggari tangan cikgu yang berkenaan ini. Jadi guru tu pun membantah, melawan sebab dia rasa dia tak ada buat apa-apa kesalahan. Jadi masa proses menangkap dan menggari tangan tu, dia ditahan dengan agak kasar lah, dengan lutut di muka dan juga lutut di tangan. Jadi yang lutut di tangan itulah menyebabkan tangan dia tu patah, dengan cedera dan patah. Dan dia masih memberitahu bahawa saya cikgu, saya baru balik daripada kelas. Mereka seperti tak percaya dan dia juga tak percaya yang mereka ni polis kerana mereka ni bertutur dalam bahasa dialek macam Indonesia katanya. Tapi rupanya guru ini adalah daripada Sabah. Polis ini daripada Sabah. Dia memberitahu kan. Jadi dia dibawa ke balai polis. Di sana di balai polis dia lagi sekali memberitahu yang dia adalah cikgu, dia guru mengajar di sekolah SK Bukit Sapi. Jadi dia orang tanya apa bukti. Dia kata saya tak ada apa bukti nak tunjuk, tapi call lah guru besar saya. So pihak polis menghubungi guru besar. Guru besar pun datang. Dia bagi tahu inilah guru saya. Jadi di situ barulah clear yang sebenarnya dia adalah seorang guru dan dia tak terlibat dengan apa-apa jenayah pun. Cuma ada salah faham antara polis yang menjalankan operasi itu dengan pihak guru ni lah. Itulah cerita sebenar. Dan selepas itu sebab hari dah malam, besoknya tu baru dia pergi ke hospital. Di hospital di Kuala Kangsar, dan di sana doktor dapati bahawa siku sebelah kiri dia tu patah dan ada cedera di dekat pipi sinilah. Dan dia diberi cuti 3 minggu. Sekarang dia berada di Kota Baru, Kelantan. Di Kota Baru, Kelantan itu dia telah memberitahu saya dia telah membuat laporan polis di Kota Baru sebab balik kampung dia, dan pihak IPD Greek telah menjemput ataupun panggil dia balik untuk memberi kenyataan polis, dan dia datang dengan abang dia. Selepas kenyataan polis itu dibuat, dia balik semula untuk berehat di Kota Baru lah. Sebenarnya ada setiap guru di Kementerian Pendidikan tu dia ada kad dan juga permit mengajar lah kan. Jadi mungkin dia tak bawa kot. Dia tak bawa. Jadi kalau dia boleh produce benda tu, mungkin dia tak berlaku lah salah faham gitu kan. Ataupun waktu sebelum dia ditahan boleh menghubungi pihak yang berkenaan, guru besar ke misalnya, dia nak suruh hubungi guru besar kan. Tapi ialah polis, dia ada prosedur dia, kita pun tak mau mencampuri urusan atau prosedur dia lah. Tapi bila ada salah faham begini sehingga berlaku kecederaan yang parah, jadi kita rasa tak sewajarnya perkara itu berlaku lah. Apalagi kepada seorang guru yang ketika itu sedang menyediakan murid-murid untuk menghadapi peperiksaan UPSR.